3 perkara bodoh yang anda lakukan membuatkan hidup anda berserabut. Anda mungkin ulang buat 3 perkara ini setiap hari. Pertama, bangun pagi lambat. Islam mengajar umatnya bangun awal pagi menerusi perintah menunaikan solat subuh. Tapi ramai kalangan kita sentiasa bangun lambat sampai subuh pun selalu tertinggal. Selepas itu merungut rezeki sempit. Sedar diri sikit, subuh yang diperintahkan oleh Allah pemberi rezeki pun kau tinggal, macam mana nak dimurahkan rezeki? Kedua, leka dengan telefon. Terlalu ramai kalangan kita yang terlalu asyik dengan telefon sampai otak pun jadi tepu. Bangun-bangun terus scroll telefon. Mandi belum, subuh jadi subuh gajah. Duha pun tak pernah buat. Jadi tak hairanlah hidup anda berserabut sebab isi pagi anda sudah berserabut. Yang nak ubah hidupnya, sila hadirkan diri dan bagi tahu, insya-Allah saya mahu berubah. Terima kasih. Ketiga, tak jaga solat. Semua orang tahu yang solat itu tiang agama, tetapi ramai juga yang tak menjaga solatnya. Sedarlah yang kita tak akan boleh bina apa-apa kalau tiang tak didirikan. Tanpa solat, hidup anda akan bergoyang kerana hubungan anda dengan Tuhan pun bergoyang. Kejap, video tak habis lagi. Kini pilihan di tangan anda, nak teruskan hidup seperti ini atau mula ubah perlahan-lahan. Anda sentap dengan video ini. Bagus, itu tandanya hati anda masih hidup.